Dia ada beberapa lagi cerita sains saya, kedai sains saya ni berlaku gangguan mistik. Saya celah mata dah. Saya nak tahu kiranya ustaz awak tadi tu tak ada pelajaran ke apa lah. Kira Tak ada. bagi sendiri. Dia bukan mainan sendiri, dia panggil macam sebab fasa sebelum tu Allah Taala dah ajar dah kita. Satu benda demi satu benda. Okey, contoh dah. Orang kata duduk di sekolah tahfiz belum tentu jadi perawat. 30 juzuk belum tentu jadi perawat. Dah. Sebab tu kita kata pilihan. Maksud pilihan ni bukan kita nak. Dia ada cerita. Kalau kita nak robek cerita ni, dia panggil susu galuh pun ada. Dia nak panggil leluhur pun dia ada. Deh. Jadi benda tu kalau kita duduk dalam dunia hari ni, dunia perawatan ni, banyak benda cabai dia. Sebab tu kalau saya kata ilmu tu, bila kita ada ilmu, dia tak akan jadi logik akal dah. Dia bukan kata berlaku logik akal. Jadi fasa kena di kedai sains saya sehingga ke ni benda ni real. Sains saya kalau dia tengok ni, dia tahu benda. Sebab dia besar. Dia nama. Jadi masa saya diganggu masa tu dalam kedai sains saya tu, dia tarik saya, benda tu tarik masuk. Dia tarik saya, benda tu tarik masuk. Tu dia berlaku perlawanan antara dia tu dengan makhluk tu untuk tarik saya keluar daripada kedai tu. Sebab cerita dianya, tuan kedai tu dia minta Keluar tu sains. sains saya bawa saya keluar daripada kedai. Sebab masa tu berlaku gangguan tu, dia kata saya nepik. Saya masa tu saya sebut Allah je. Jadi keadaan saya duduk di meja, tiba-tiba saya sebut Allah tu, dia kata saya nepik. Lepas tu saya sedar tu, saya nak lari. Tolak kursi nak bangun, benda tu tindih. Jadi saya duduk dalam keadaan merangkak. Saya nak rangkak keluar tu, benda tu tindih lagi. Saya duduk dalam keadaan negak. Masa negak tu lah saya ni dia nak tarik saya keluar tu, benda tu tarik saya masuk dalam kedai. Dia tarik saya keluar, benda tu tarik masuk. Dia cerita. Jadi dia kata masa tu dia panik. Dia tak boleh nak gapo, dia cari orang lelaki dalam kawasan rumah kedai tu, tak ada orang lelaki. Dia seorang lelaki, dia kata. Jadi dia tak ada arah. Dia pun azan. Dia azan, lepas tu dia sebut Allahu Akbar, dia tarik. Allahu Akbar, dia tarik. Sampailah luar kedai, kaki lima kedai tu, bila saya bangun, saya melihat ramai manusia, penuh. Sebab katanya suara saya ni boleh mencecah, boleh pergi sampai 200 meter. Menarik perhatian orang. Siapa orang kata ingat kau berlaku cerita orang duduk tengah berlakon. Hakikat saya tu, bila saya sedar tu,